Bukan perkara yang pelik kenapa datang kamera halal semata-mata nak makan steamboat. Semalam aku makan cawangan depa yang dekat Mardi. Hari ni ulang pula makan kat Golden Hill. So ni dia punya harga aku tunjuk siap-siap lah. Dia rasa 40, kadang-kadang 25, warga emas 35. Meh aku tunjuk ada apa kat sini. Isi getam dia tu. Ni udang. Potong ke tu? Tu perut. Oh bulu. Kelek kalau ni, kelek kalau oren. Dia punya siput-siput dia. Black muscle ke apa dia kata. Sipu bulu. Yang ni dah main highlight lah dia punya perapan-perapan dia. Lamb black pepper, lamb sate, lamb Korea, mix herb. Sini rosemary. Ni pula dia punya daging 5 jenis juga. Barbecue, sate, garlic, sweet sour, black pepper. Ayam ni black pepper kot. BBQ, ayam kunyit. Ni Korea. Ni sate. Macam biasa kalau nak orang balut, ambil kambing. Semua dia punya bola-bola tapi je macam biasa kita tak layan. Dia ada sirih tau untuk budak. Ni buah-buah dia lah. Ada 3 jenis buah. ada 4 jenis buah lah kan. Repeat berkali-kali. Mesti ada ni topping untuk apa, strawberry. Ni coklat tapi macam. Ya betul cik, macam bukan sirih. Dia punya jagung. Ini kuahnya. Ada fries. Ni nugget. Habis goreng dia. Ni nasi goreng dia. Ni dia punya section sayur-sayur. Ni dia punya sos. Dia greasing dia aku cuba. Dia pedas. Yang ni nyawa dia lah. Sos kia. Dia tak lambat je habis. Apa bubur sos garlic. Letak green sauce. Letak sukiya. Lambat-lambat yang pelawit. Macam biasa lah dia punya Maggi. Aku tak pakai pun minyak ni. Cik ayak dia ada berapa ni? 6. Soalnya aku beda yang ni. Untuk ayak panas dia ada 2 jenis. Make sure ambil cawan besar tau. Yang topak yang kami. Tu ada lagi ni ayak ni, ayak geh. With ice cream dia ada 8 jenis tau. Make sure untuk hampa buat air kacang. No, sebalang. Ada 2 jenis sup kan? Satu sup, satu toyang. Boleh refill kan? Boleh. By the way, kalau apa nak add on cheese, yang ni satu ni satu RM10 tau. Yang ni pula dia punya shabu-shabu RM10 kat satu. Kalau apa nak tambah lagi RM10, RM10. Macam tu lah. Ni smoked duck tau. Apa yang suka yang ni? Satu RM10 juga. So, jatah kami ni bagi dia cayang. Bubur. Budak boleh masak tak salah. Hap. Bismillah. Detik dengan cheese dia sedap dia. By the way, owner dia orang Islam dia, orang Melayu. Ada kenapa nak mesej tak mau ramai orang. Pemain film tepat memang tak ramai, tak payah beratok.